Tuan-tuan, puan-puan, koko, taiko, Aci, Aso, Amoy, saudara-saudara, saudari yang saya hormati sekalian. Tajah hao. Malam ini saya nak beritahu rasa seronok saya kalau saya boleh cakap dengan Ajiko. Ada kenal Ajiko? Saya beritahu sokongan masyarakat Cina kepada Barisan Nasional sudah semakin tinggi dari dulu. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, Ajiko mengetuai pilihan raya umum bagi Barisan Nasional kali ini. Siapa rasa Datuk Seri Najib buat kerja tak baik sepanjang jadi Perdana Menteri? Ada? Kalau ada pun sebab dia manusia lah. Tapi siapa rasa Datuk Najib buat kerja baik sepanjang dia jadi Perdana Menteri? Ada banyak perkara Datuk Najib buat. Pertama sekali dia minta maaf. Saya tak pernah dengar ada pemimpin berada di tahap Perdana Menteri minta maaf dekat rakyat. Dia minta maaf. Kedua, dia buat banyak program transformasi. Pilihan raya pada 5 hari bulan Mei ini, Datuk Najib mohon untuk rakyat bagi mandat penuh kepada dia untuk jadi Perdana Menteri. Dan boleh tak tuan-tuan, kita sokong Barisan Nasional agar mandat ini dapat diperoleh. Kalau Datuk Najib Ajiko tak dapat mandat rakyat pun dia buat kerja. Bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri atas mandat rakyat, maksudnya kita tak tahu Datuk Najib bakal jadi Perdana Menteri 2008, tetapi dia jadi Perdana Menteri. Kita rasa seronok. Kita nampak dia rajin. Kita nampak dia jaga semua sama. Tapi kali ini kita tahu kalau kita undi Barisan Nasional, Datuk Najib akan jadi Perdana Menteri. Maka tak ada alasan untuk kita tak beri sokongan kepada Datuk Najib. Dan saya mohon, MUA juga akan menyumbang sekali lagi kerusi Parlimen MUA P146 kepada Barisan Nasional.